Kita sama-sama baca dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah ya, nak panah ke bawah. Masuk ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dapat tak? Ataupun nak kita baca sekali lagi? Okey, kita baca sekali lagi. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah kita kali kedua ni, siapa yang kat dalam ni ada masalah kesulitan hidup, Allah permudahkan urusan ni. Sebab kita baca suratul Fatihah. Siapa yang kat dalam ni ada masalah kesihatan, Allah turunkan syifa buat penyakit dia. Siapa yang kat dalam ni ada masalah rumah tangga, Allah berikan keamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Siapa yang kat dalam ini rezekinya sempit, rezekinya belum ada rezeki, Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki yang melimpah luar. Siapa yang kat dalam ni belum lagi dikurniakan anak-anak, saya doakan, kita sama-sama niatkan pembacaan suratul Fatihah, Allah berikan dia cahaya mata. Dan cahaya mata itu adalah cahaya mata yang soleh dan solehah. Okey, jom sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok anak panah tau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, siapa yang dah baca naikkan komen Allah. Yang dah selesai baca naikkan komen Allah. Naikkan komen Allah. Siapa yang dah settle baca, naikkan komen Allah. Mak Tok komen Allah, Cik Rosma komen Allah, Umi komen Allah, Maryam komen Allah, Saidi komen Allah, Firdaus komen Allah, Ismail Jaafar komen Allah. Subhanallah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan-puan tengok sama-sama. Dalam suratul Fatihah ini, salah satu rukun dalam solat. Saya yakin semua orang tahu rukun solat ada 13 perkara. Betul tak? Semua orang tahu. Ke ada yang tak tahu? Yang tak tahu ni Ustaz nak bagi tahu. Rukun solat ada 13 perkara. Dan saya sedia maklum, ada dalam ni mungkin ada yang umur dia 10 tahun ke bawah tengok TikTok kan. Ada pula yang umur dia masih lagi kanak-kanak ataupun dewasa ataupun orang tua ataupun warga mas. Baik. Dalam live Ustaz nak recap kembali, ulang kembali berkenaan dengan rukun solat. Benda yang basic. Tuan-puan dengar sama-sama. Yang ni ramai yang terkeliru, ramai yang tak tahu. Rukun solat tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok kat depan ni. Okay? InsyaAllah dalam kelas Ustaz jangan risau, tak mengantuk. Baik. Dengar tuan-tuan dan puan-puan. Rukun solat ada 13 perkara. Semua kita tahu rukun solat ada 13 perkara. Tetapi 13 perkara ini terpecah kepada 3 bahagian. Kalau anda nak tahulah. Dan 3 bahagian ini adalah rukun qauli, rukun fi'li dan juga rukun qalbi. Ketiga-tiga rukun ini daripada 13 rukun solat. Sebab apa Ustaz pecah kan? Dengar, dia sama je. Tetapi kita buat pembahagian ni supaya nak bagi tahu. Rukun qauli adalah rukun yang melibatkan daripada pembacaan. Rukun fi'li adalah rukun yang melibatkan daripada pergerakan. Rukun qalbi adalah rukun yang memerlukan daripada lintasan niat.
dan jumlah dia campur semua 13 rukun solat. Hari ni saya nak terangkan kepada anda berkenaan dengan rukun qauli. Rukun qauli. Ni rukun solat ni. Rukun qauli tadi apa ustaz kata? Yang melibatkan bacaan, betul tak? Sebab apa ustaz nak bagi tahu ni? Sebab apa ustaz nak terangkan? Sebab ramai daripada kita alpa. Ramai daripada kita tersilap ketika membaca di dalam solat, sehingga kan mendatang pembatalan dalam solat. Baik, sebelum ustaz mula, boleh tak? Sekarang ni ada 9.1K yang tap-tap skrin. Boleh tak kita kejar sampai 200 orang yang tekan tap-tap skrin? Yang tekan button love. Boleh tak sampai 200 orang? Sebelum ustaz mulakan. Boleh tak? Sebab ni penting ni, penting. Ramai yang berbilion-bilion umat kat luar sana nak sambut raya dalam bulan Ramadan, solat tarawih, tapi dia tak buat rukun qauli dengan betul. Allahu Akbar. Ruginya Ramadan dia. Ada yang kat luar sana, umur 80 tahun, umur 70 tahun, tapi masih tak tahu suratul Fatihah, yakni dalam salah satu daripada rukun qauli. Dia tak buat dalam solat dia. Ramai yang tak baca. Tak baca suratul Fatihah. Ustaz, saya baca dalam hati. Tak boleh. Sebab apa ustaz kata tak boleh? Baik, kita mulakan ya. Tengok sama-sama. Teruskan tekan tap-tap skrin. Tengok sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan rukun qauli. Rukun qauli adalah bacaan wajib dalam solat. Ustaz ulang ya. Rukun qauli adalah bacaan wajib dalam solat. Ustaz, kenapa ustaz-ustaz sekarang ni baru nak bagi tahu tentang rukun qauli? Dengar ibu ayah. Sebenarnya, ni bukannya perkara baru. Ni bukan ilmu baru. Ulama' dulu dah bagi tahu dah. Tapi sebenarnya kita tak pernah pun nak belajar. Kita tak pernah pun mengaji. Sebab itulah kita tak tahu. Jangan pula persoalkan ni ilmu baru. Ni bukan ilmu baru. Ni bukan ilmu baru. Ini perkara tentang sah atau batalnya solat seseorang itu. Ni dah lama dah tuan-tuan dan puan-puan. Kata Nabi, dengar. Hendaklah kamu solat seperti mana aku solat. Seperti mana Nabi solat. Jadi kita kena solat seperti mana Nabi solat. Dan pagi ni ibu ayah rahmati Allah, saya nak bagi tahu kepada anda, ramai yang tak buat pembacaan ini ketika dalam solat, sehingga kan dia mati dalam keadaan dia tak tahu. Rukun qauli adalah bacaan wajib dalam solat. Bukan semua tempat kita kena baca dengan kuat. Hari ni berapa ramai rukuk, dia baca kuat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sedangkan bacaan itu tidak wajib dilakukan dengan bacaan yang kuat. Sama juga dengan i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Dia baca dengan kuat. Sebab apa? Dia tak tahu ilmu ini. Ibu ayah, kalaulah apa yang ustaz kata terkena pada anda, jom sama-sama ustaz nak ajak anda belajar pada hari ini. Belajarlah ibu ayah. Tak rugi pun. Tengok sama-sama. Rukun qauli bukan sekadar bacaan yang perlu dibaca wajib ketika dalam solat. Bahkan, rukun qauli ini perlu lafaz. Inilah bacaan yang perlu lafaz. Bukan semua tempat yang macam ustaz kata tadi, rukuk i'tidal itu bukan rukun qauli. Bacaan di dalam rukuk i'tidal bukan rukun qauli. Dan bacaan itu, bacaan rukun qauli ni wajib lafaz dan afdal. Afdal dengar pada telinga. Telinga siapa? Telinga kita. Baik, ustaz ulang ya. Rukun qauli adalah bacaan wajib dalam salat. Bacaan tersebut perlu baca, perlu lafaz. Macam kita bercakap, A B C D E. Itu maksud lafaz. Baca-baca. Dan afdal dengar pada telinga sendiri. Kenapa ustaz kata afdal?